Okey, jirim yang kasar tadi terpecah pula. Yang satu pepejal, maknanya batu, orang, pokok. Kau bagilah contoh, bumi, bintang. Yang tu dipanggil pepejal. Pepejal lah, dia berbentuk pepejalan, benda keras. Yang kedua, sifat dia cecair. Sifat cecair ni macam mana? Sifat cecair air lah. Air lah, apa segala air lah. Salah air apa, air sirap ke, air laut ke. Yang ketiga, gas. Semua itu adalah jirim. Gas ke gas? Sama lah. Yang mana kita bila kata Tuhan, bukanlah seperti makhluk, yang kita rujuk pada jirim. Yang tu yang penting tu. Setiap kali kita cerita jirim, kita cerita tu bukan Tuhan. Kita setiap kali cerita jirim, tu bukan Tuhan. Itu penting. Jangan sampai kita termasuk di dalam mujasimah yang menjisimkan Tuhan. Itu jadi kita cerita pasal jirim. Okey, jirim tadi, jirim dia tadi, ni jirim, dia ada sifat. Bila dia ada jirim, dia ada sifat. So sifat yang pertama, sifat dia yang pertama, dia ada tempat. Tadi sifat jirim yang kasar, pecah pada tiga, pepejal, cecair, gas. Yang ni sekarang ni kita cakap jirim ni ada sifat. Sifat dia terpecah kepada beberapa sifat. Iaitu yang pertama, dia ada tempat. Yang pertama, dia ada tempat. Apa maksud tempat? Dia ada di langit, dia ada di bumi, dia ada di arash, dia ada di syurga, dia ada di neraka. Yang penting dia ada arah. Jirim ni, dia boleh pergi kiri, dia ada 6 arah. Kiri, kanan, atas, bawah. Bagi apa? Depan, belakang. Cukup 6. Itu sifat jirim. Dia ada arah. Maknanya dia ada tempat. Okey, sifat yang pertama dia ada tempat. Sifat dia yang kedua, dia ada saiz. Maknanya dia ada saiz besar, dia ada saiz kecil, ataupun dia ada bentuk. Dia ada lonjong, dia ada 4 segi, 4 segi depan. Semualah yang tu jirim. Bola dia bulat. Kita tak sebut bola 3 segi kan. dia ada tempat, kiri kanan, atas bawah. Nombor 2, dia ada saiz atau bentuk. Yang itu menerangkan tentang tempat. Itu nombor 1 tadi, tempat. Arash, langit, bumi dengan 6 arah tu, dia adalah diletak pada tempat. Sebab bila kita nak sebelah kanan, kanan tu tempat. Okey, bila sifat dia yang kedua, jirim ni ada sifat yang kedua adalah dia ada saiz. Dia besar, kecil, tinggi, rendah. Dia ada saiz. Yang ketiga, okey, yang dia ada saiz tu, dia ada turun naik lah. Dia ada bergerak, dia ada diam. Saiz ni juga pun dia termasuk kepada dia ada warna. Dia ada punya warna putih, dia ada berkilau-kilauan, dia ada warna hitam, dia ada transparent, whatever, dia ada warna. Kemudian dia ada keadaan. Keadaan ni maksud apa? Keadaan dia muda, dia tua, dia dah lapuk, dia sejuk, dia panas, dia dah usang, dia baru. Iaitu dia ada keadaan. Jirim punya sifat. Sifat-sifat bagi jirim. Dia panggil dalam bahasa Arab arad. Lama, baru. Lama, baru, muda, tua, sejuk, panas, usang. Aku bantai semua ada dalam kepala otak aku. Lapuk. Lapuk. Gila lah.
Fikir je tulis tambah nota. Aku pun kena bertambah-tambah sampai Itu ya tambah juga dia tak masukkan berkenaan dengan keadaan lah. apa yang keadaan. Kemudian sifat dia yang ketiga warna. Keempat baru keadaan. Yang ni yang kelima kan? bukan. Yang tadi tu adalah saiz. Dia maksudnya dia adalah bahasa Arab dia kaifa, tapi kaifa ni dia ada saiz, ada fi'il, ada. Jadi semua tu menerangkan satu keadaan tu. Satu sifat dia. Ni nak masuk sifat yang ketiga. So saiz dan bentuk ni dia masuk sekali dengan warna. Apalah, kau tambah je lah. Kau letak 5, 6 sampai 10 pun tak apa kot. Aku tak tahu, aku punya nota aku buat. Okey, sekarang sifat dia yang seterusnya. Tak payah cakap nombor 45 kan. Tak pandai korang lah letak kan. Sifat dia yang seterusnya, dia dilingkungi dengan masa. Seperti dulu, sekarang, berubah, masa kini, masa. Kalau jiran ni dulu tak ada, sekarang dah ada, lama-lama dia pun tak ada. Itu sifat bagi jiran. Kemudian jiran ni dia boleh berjuzuk apa? Berbahagian-bahagian dan berbilang-bilang. Berjuzuk, berbahagian. Juzuk bahagian. Dia So dia ada juzuk macam kalau manusia, juzuk dia apa? Tulang. juzuk aja macam mana? Juzuk. J-U-Z-Z-U-K. Bahasa Melayu lah tu, juzuk. Juzuk apa? Dia juzuk boleh apa? Juzuk daripada bahasa Arab lah. Dia ramai. Juzuk bukan. Juzuk ni manusia terbahagi kepada beberapa juzuk. Apa dia? Tulang, daging, urat, darah, saraf. Yang itu jirim bagi manusia. Habis, alhamdulillah. Kita cerita pasal Keempat tadi. keempat tu lah tadi, juzuk bahagian. Dah tak ada nombor 4 dah. Dia terus-terus je. Jadi apa yang tak, contoh dia ada roh, ada tisu, ada daging, ada tulang, ada urat, ada saraf, ada darah. Kalau kata tentang juzuk manusia, jirin manusia ni, manusia, kita cerita juzuk dia. Cerita juzuk dia ada. Itulah sifat jirin. Ada juzuk, ada spare part, part di sini sebenarnya bahagian. Betul lah, juzuk bahasa Arab. Dalam istilah yang bila kita bincang, kita akan sebut zat. Tadi kita dah sebut zat kan. Zat ni adalah diri sesuatu. Zat itu adalah zat dash diri sesuatu yang berdiri dengan sendiri. diri sesuatu yang berdiri sesuatu yang berdiri dengan sendiri. band yang tidak web pula. Dia ada band. Tak, jadi istilah untuk zat. Sebab zat ni bila kita jirim, ini zat pisang. Zat pisang ni berdiri dengan sendiri. Kalau kita cerita zat Allah, Allah itu berdiri dengan sendiri. Cuma Allah itu berdiri sendirinya. Yang ini berdiri sendirinya dengan maksud yang berbeza dengan zat Allah. Allah itu berdiri dengan sendiri, dia tak bergantung dengan apa-apa, maksud tak berdiri dengan sendirinya. Tapi bagi jirim, berbeza dengan zat Allah, dia berdiri dengan sendiri, bukan pada maksud dia boleh berdiri sendiri. Tengok dia duduk atas papan ni, dia tak boleh berdiri sendiri je kan. Tapi dia maksud, kalau cerita pisang, jirim bagi pisang. Tetapi apabila kita cakap kuning, sifat dia, dia menumpang pada zat pisang.
Tapi pisang dia cerita dia. Tapi kalau kuning, dia terpaksa bergantung dengan zat pisang. Lonjong terpaksa berdiri atas zat pisang. Pisang dia berdiri sendiri. Dia tak berdiri. Erti kata zat adalah diri sesuatu yang berdiri dengan sendiri. Atau tidak bersandar. Atau tidak bersandar. Yalah, bersandar pun boleh. Tapi kalau kita nak cerita kuning bersandar kepada pisang. Ringan tak boleh. Kalau dia panggil panas tu dia tak boleh berdiri sendiri. Dia kena, pisang ni panas, kubur dalam kuali, rebus, panas. Cakap mana panas? Panas. Pisang panas ke panas? Kalau kau kata panas, pak sini panas. Tak boleh, kau bagi pisang yang panas. Panas tu sandar kepada zat pisang. Zat. Nanti kita ni cerita pasal zat, nanti kan tak faham. Faham dulu zat. Okey, settle. Zat. Zat ni diri. Zat alih. Ini zat telefon. Kalau zat telefon, zat lah diri telefon. Sekarang aku cakap telefon ni memang bentuk dia apa? 4 segi. Empat segi. 4 segi tu tak boleh. 4 segi tu bersandar kepada zat telefon. Kalau aku bagi 4 segi, mana boleh aku bagi telefon dah yang 4 segi. Kita bagi telefon tu lah. Kita bagi zat tu lah. Sifat dia datanglah sekali. Kalau dia tak sifat, tapi sifat dia berdiri dekat atas zat dia. Bersandar. Bergantung. Dia tak boleh, kalau sifat dia tak boleh berdiri sendiri. Dia kena berdiri dengan zat. Dia kena bersandar dengan zat. Zat tu sendiri, dia sendiri. Akulah. Sekarang kalau nak panggil amat dan tinggi. Amat mana amat yang tinggi? Nak suruh amat datang, dengan tinggi lah datang. Tapi kalau kau nak tinggi je, amat aku tak nak, tak boleh. Pergi kedai hardware, saya nak putih lah, nak beli putih. Cat. Sebab dia bersandar dengan amat. Saya tak nak cat, saya nak putih je. Saya nak putih je. Saya sanggup beli, saya bayar. Saya cat, saya malas nak. Saya nak putih je. Dia tak boleh. Putih tu kena sandar dekat cat. Cat tu lah zat. Dia berdiri dengan sendiri. Tu bila orang cerita Allah, kat sini kalau kita bahasan ni dah kemas, kau cerita macam jirim lah. Tak boleh. Allah bukan macam tu. Allah kata senang. Kita dah tak payah kena tipu lah. Iblis datang masa kita sakaratul maut pun, tipu lah dia. Kau cerita macam jirim lah. Itu penting belajar pasal jirim. Selesai jirim, habis tutup soleh. Soleh aku buka ni pasal